Yamaha PG1 versus dengan Bridgestone Cafe Racer 150. Mana satu pilihan korang dan mana satu lagi sesuai dengan korang? Nampak macam sama kan? Dia sama dekat lampu je, lampu bulat. Tapi Yamaha PG1 ni dia mini scrambler. Kalau yang ni pula Bridgestone, yang ini Cafe Racer. Dia lain kategori So apa yang best dekat PG1 ni? Salah satunya motor ni sangat-sangat ringan. So bila ringan senanglah korang nak ciluk, korang nak corner. So lelaki dengan perempuan pun sangat sesuai nak pakai. Untuk Bridgestone ni pula, okey, dia agak berat tau. Dia punya berat dia 157 kg. So kalau perempuan nak pakai motor ni, dia agak macam ni sikit lah, goyang-goyang sikit. Untuk engine capacity pula, PG1 ni dia 114cc. Dia pakai single overhead cam. Yang ini fuel injection tau. Dia 4 speed tak ada clutch. Aku menghasilkan horsepower sekitar 9 horsepower saja. Okey, untuk Bridgestone Cafe Racer ni pula, okey, engine dia berkapasiti 149cc, single overhead cam. Yang ini dia 5 speed yang ni dia ada clutch. Mampu menghasilkan horsepower sekitar 11.7 horsepower. Okey, untuk tayar pula, kalau dekat sini korang boleh tengok Yamaha PG1 ni dia ada dua purpose Satu boleh off-road, satu lagi boleh on-road. Kalau untuk Bridgestone pula, yang ni memang tak boleh off-road yang ni dia on-road sahaja. Okey, cerita pasal tangki minyak pula, PG1 ni 5.1 liter, agak kecil kalau nak dibandingkan dengan Bridgestone ni. Bridgestone ni 15 liter tau. Oi, besar. Yang ini korang nak balik kampung pun senyum saja. Kan aku dah cakap banyak kan beza dia. So kalau korang berminat dengan salah satu ni, korang boleh tekan button apply dekat bawah. Okey, nanti aku akan roro korang.